Okey, mari kita lihat seterusnya ya, apa yang kita harus buat di fasa 1 step kedua. Okey, dalam kita hendak membina bisnes ini ya, bersama dengan teman-teman kita, seluruh tim, semua orang mesti menggunakan formula Go 1 4, selepas itu 8. Maksudnya apa? Kita hendaklah berkempen untuk mengajak ahli keluarga kita dan juga seluruh teman-teman kita untuk bertukar daripada gula pasir kepada gula O. Itu yang dinamakan Go tadi tu. Okey, 1 itu diri kita mengajak minimum 4 orang rakan. Okey, step yang kedua nanti kita tambah lagi 4 orang menjadi 8. Insya-Allah dalam masa 8 bulan kita akan sukses untuk dapat ya purata 3 biji kereta. Itu maksud dia. Okey, dalam fasa 1 step 2 ini kita akan mengajak 4 orang teman kita bersesuaian dengan formula Go 1 4 tadi ya. Kita minimum mengajak 4 orang teman. Siapa teman kita? R1, R2, R3, R4 yang dituliskan di bawah. Dan teman-teman kita ini juga minimum mengambil 7 ID seperti kita, dan ID yang paling besar yang atas sekali juga ambil D4 yang bernilai 5,200. Maksudnya begitu. Semua orang mesti sama serupa. Dia punya tindakan dia, iaitu mengikuti formula Go 148. Barulah nanti kita akan berjaya kaya raya bersama. Okey, ketika R1, R2, R3, R4 ini menyertai BioRich, sebelum korang key in, ID U2 dan U3 hendaklah kita upgrade minimum menjadi D0. Tapi kalau kita ada modal, boleh terus upgrade jadi D4. Tujuan dia apa? Tujuan dia kita nak lock point port pairing itu ya. Kalau kita tak upgrade, kekal di X, ya kita akan hanya dapat lock dia punya bilangan downline, tetapi kita tidak dapat untuk lock port pairing itu. Jadi untuk kita lock port pairing, minimum ya kita mesti package D0, D1 dan seterusnya lah. Jadi untuk Gmat, mungkin korang boleh upgrade ya untuk U2, U3 dulu. Cuba kita baca nota kat bawah tu. Okay, yang pertama, anda berstatus D4 layak D1 hingga G8. Itu untuk yang atas tu lah, U1 ya. Dan yang kedua, R1, R2, R3, R4 ambil 7 ID sama seperti anda. Itu maksud dia. Okey, baik ya. Okey, seterusnya kita lihat sebelah kanan itu, kita analisa pendapatan kita. U1 sponsor, U2, U3, U4, U5, U6, U7 ya. Modal 5,760. Ini modal yang sekarang lah apabila upgrade ya. Penajaan untuk U2, U3 yang ahli keluarga kita tadi ya, akan dapat RM70 kali 2, 140. Port pasangan akan mendapat 1 port ya, iaitu daripada D0 U2 dan juga D0 U3, RM30. Unilevel, okey, Unilevel kita akan dapat daripada U2 dan U3 ini sebanyak RM1, RM2 lah. Sebab U2 dan U3 ambil package D0. Jualan pin daripada pin D0 U2 U3 sebanyak RM4 kali 2 dapat RM8. So jumlah daripada ahli keluarga kita U2 U3 tadi upgrade, kita akan dapat sebanyak RM180. Okey, seterusnya ya. U1 akan sponsor rakan R1, R2, R3 dan R4. 4 orang rakan tadi tu kan. Jadi bonus penajaannya ialah 1,400 kali 4 sebanyak RM5,600. Okey, port pasangan. Contoh R1 versus R2. Itu dah sebanyak 20 port ya, kali dengan 30, maksudnya 600. Manakala R3 versus R4 pun dapat 600 lagi. Jadi jumlahnya 1,200. Unilevel untuk R1, R2, R3, R4, dia duduk di level yang keberapa tu sebenarnya? Ya, 1, 2, 3. Di level yang ketiga. Tetapi oleh kerana level yang ketiga kita di X semua kan, so dia akan compress menjadikan R1, R2, R3 ni R4. Ketika kiraan Unilevel dia akan menjadi
level yang kedua sebenarnya, menggantikan tempat DX U4, U6, U5, U7 tu. Okey, berapa nilai dia? 4 kali RM20. RM80. Jualan pin, ada 4 pin lah. R1, R2, R3, R4 kan. Jadi satu pin tu nilai dia RM80. 80 kali 4 dapat RM320. Jadi kita jumlahkan apabila U2, U3 kita upgrade kepada D0 dan R1, R2, R3, R4 dia bergabung menyertai BioRich di dalam jaringan kita dan kita yang sponsor dia, maka jumlah bonus yang kita akan dapat 180 campur 7,200 sebanyak RM7,380. Maknanya apa di sini? Apabila kita mengenalkan 4 orang rakan, garanti kita akan balik modal dan untung. That's why penting sangat untuk setiap orang dalam grup kita itu mesti bertindak sama dan serupa, iaitu menggunakan formula Go 148 ketika kita nak membina bisnes ini. Jadi untung bersih kita 7,380 tolak dengan 5,760 sebanyak 1,620. Hanya kenalkan 4 orang rakan. Minggu pertama seorang, minggu kedua seorang, minggu ketiga seorang, minggu keempat seorang, 4 minggu. Dalam sebulan maknanya kita dah balik modal dan untung. Inilah hebatnya apabila semua orang menggunakan formula yang sama, sama serupa atau sama sederap ganda 5 yang kita perkenalkan. Apa maksudnya? Sama dia punya impian untuk menjadi usahawan jutawan. Yang kedua, sama dia punya formula membina bisnes, iaitu Go 148. Yang ketiga, sama tutur kata table talknya berdasarkan kepada flip chart table talk BioRich. Yang keempat, sama tindakan-tindakan bisnesnya, iaitu semua orang mengamalkan formula Go 148, ambil 7 ID sekeluarga, ID yang terbesar itu D4. Yang kelima, sama budaya bisnesnya. Apa budaya bisnes BioRich ini? Kita balik kepada ikrar kita, iaitu BioRich, perjuangan sehat kaya bersama. Go, go, go. 148.